Dah Ustaz Mahmin dah lama dah dapat tauliah. Kita sekarang ni kita nak subjek kita ialah tauliah ada atau tidak. Tak timbul soal itu. Bila Ustaz Mahmin dapat tauliah? Tahun 2014 lagi. 2014 lagi. So ada tak requirement kalau dia jadi calon ataupun dia jadi berjawatan perlu lepaskan tauliah? Ada tak ada requirement untuk diberak? Bukan rekomen Perak. Rekomen daripada SPR tak ada syarat tu. Syarat kata megang tauliah. Megang tauliah syarat untuk nak lepaskan tauliah tak ada dalam akta pilihan raya. Tetapi di dalam Perak sendiri, Jabatan Menteri sendiri ada tak syarat untuk satu-satu ahli wakil rakyat ke ataupun dicalonkan perlu melepaskan tauliah? Because Perak larang ahli politik mengajar. Okey, kita sekarang ni bincang pada saya ialah kita bincang bab tauliah lah. Saya bincang sekarang ni ialah isu dia ialah Ustaz Mahmin ada tauliah tu ya. Dia tak tipu tauliah dia. Tak usah cakap lah balik, saya nak cakap bab dia Ustaz Mahmin ada tauliah.